nasi goreng, shanai, Macam mana best tak? masak. Sedap. Kia. Lupa kat ni. Hello good people. Selamat datang ke channel Putaran Siklus. Dan kalau ini kali pertama korang sampai ke channel aku nak jemputlah korang untuk tengok video-video lama aku. Dan minta tolong sikit lah guys. Nak minta tolong untuk like video ni, komen sikit, and kalau tak keberatan mungkin bolehlah korang subscribe channel aku dan share lah kepada kawan korang. Jadi, dalam video ni aku dengan wife kita orang nak pergi merayau-rayau mencari sarapan. Dan kali ini kami tidak ride berdua, tetapi kita orang ride berempat dengan Niha, abang ipar aku dan juga kakak aku. Dua orang ni lah yang mengajak kita orang pergi breakfast ni. Aku kalau bab ride ni memang pantang ajak lah. Kau ajak je, insyaAllah ada time mesti geramnya. Jadi apa lagi, let's go. Perjalanan tak jauh pun sebenarnya. Aku rasa mungkin tak sampai 40 minit pun, dekat je rumah kita orang nak ke Hulu Langat ni. Kakak aku ada ajak satu kedai ni, nama dia Shack at the Rimba. Kejap lagi korang tengok kedai tu. So kita layan morning ride kali ni. Hatiku adalah satunya kekasih hatiku. Tidak ada yang lain yang bisa mengganti. Ku amat merinduimu, merindu belayan kasihmu. Ku harap kau di sini menemani malam-malamku. Ku tak sanggup lagi hidup merindu, karena ku terlalu mencintai dirimu. Hanya kamu satu di dalam hatiku, sayang. Tak mungkin kan berubah cintaku padamu. Ku tak sanggup lagi hidup merindu, karena ku terlalu mencintai dirimu. Hanya kamu satu di dalam hatiku, sayang. Tak mungkin kan berubah cintaku padamu. Mana dunia. Kita orang pun dah sampai di Shack at the Rimba. So inilah kawasan dia. Konsep dia sebenarnya macam mana cakap aku mula-mula kan ada buffet. Rupanya dia bukan buffet, sebab dekat belah sana tu dia ada hidang-hidang makan. Tapi sebenarnya order macam biasa je. Tapi kau boleh order air balang ni, free refill. Macam kita orang order lah air balang tu, so boleh lah minum banyak kali kan. Kita orang order makanan simple-simple je. Roti canai, nasi goreng, roti jala. And roti canai ni harga dia boleh tahan lah, sekeping RM3. Tapi
Tapi kau tengoklah kenapa sekeping RM3. Mungkin pasal ayam yang ada dalam kari ni kot. Tapi okey lah rasa dia, not bad. So kawasan ni dipenuhi dengan hijau-hijau. Dan kalau orang yang appreciate tempat-tempat yang macam kau boleh tengok lembu lah, kambing lah, apa semua, aku rasa mungkin kau boleh appreciate tempat ni. Sebab sebenarnya dia macam family friendly ni tempat lah. Kat tepi ni ada pula orang bela kambing, ada bela lembu lah. Ni miau ni pun ada kak. Tengah lagi santai. Perpustakaan ni. Oh, ada perpustakaan ke? Alah, saya kau guru-guru. Saya ada perpustakaan ni. Ada kopi. Ni yang kita buaya. Sekarang dah terang. Sekarang dah terang baru macam cantik sikit. Tadi macam gloomy sangat. Awak jadi ni lah rancangan Nona. Hai, bersama kami je. Hari ni kita orang breakfast di The Shack, The Rimba, Kampung Haji Palin. Dia kata nikmat tidak. Tak ada saya cakap pun. Aisyah. Hi guys. Hi guys. Tak payahlah hi guys. Okay. Tadi buat hari apa? Ada? Tadi buat apa? Kita breakfast hari ni. Kita breakfast di Langat. Okay. Makan apa? Hari ni kita makan macam-macam. Makan nasi goreng, shanai. Macam mana best tak? Sedap. Okay lah. Tak nak selfie ah. Ha? Ha? Selfie ah. Boleh? Lah, tiba-tiba dalam kereta pula. Tadi bukan ride ke? Penatan nak ambil video. Oh, okey. Kita orang sebenarnya baru je balik daripada hantar helmet kita orang. Sebab helmet aku dah bawa ke pump. So, cakap dengan wife untuk pergi cuci. So, harap-harap helmet aku nanti tak bau masyam dah. So, sampai Bau jumpa. masyam ke bau? Ui, janganlah mengsensit. Saya malas nak blip-blip. Tut. Tung. Bau tung. Cuba teka. Tung tu apa? Tung. Tu. Bau tung. Kek. So helmet dah busuk-busuk macam-macam. So aku cakap kita pergi cuci lah kan. Tu harga dia pun okey. So harap-harap okey lah. Bau wangi seperti baru semula. Dengan harapan awak belanja rasa helmet baru nanti. Showy satu. Yelah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.